Martabat nafsu itu ada 7. Seperti yang termaktub dalam Quran. Tolong huraikan satu-satu. Secara ringkas. Nafsu-nafsu ni ulama dihurai pula jadi 7. Ada ulama dulu-dulu dia kata nafsu tu ada 3. Kemudian ada tu ulama setengah kitab dia kata 4. Kebanyakan kitab pula hurai-hurai nafsu jadi 7 lah pula. Nafsu-nafsu ni pembahagian ni benda yang sama saja. Cuma macam mana kita kendalikan diri kita sebagai hamba Allah. Di situlah dapat kita lihat pangkat-pangkat nafsu. Yang sebenarnya kita lah boleh jadi mardiyah, kita boleh jadi kamilah, kita boleh jadi radiyah, kita boleh jadi nafsu lawamah, kita boleh jadi nafsu amarah. Kita belaka. Bukan mana orang ni mardiyah, orang ni kamilah, orang ni lawamah, orang ni amarah, orang ni begini-begini tak. Atas diri nafsu yang satu. Lepas tu jadilah nafsu yang sebaik-baik nafsu. Atas yang disebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmain. Wahai diri, wahai ampunya hati, wahai jiwa, wahai akal, wahai fikiran yang tenteram, yang seronok bersama dengan Allah. Baliklah kamu menjadi hamba-hamba Allah untuk mendapat syurga ni. Jadi kita kejar sekarang untuk dapat nafsu mutmainnah. Tak payah lagi kita nak kerja mardiyah, kamilah dan seumpamanya. Itu adalah rahsia-rahsia Allah ataupun nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Kita belajar benda yang jahat supaya kita tahu benda yang jahat kita tak buat. Kita belajar benda-benda yang baik, kita pakat buat benda yang baik itu sekadar mampu kita. Maka di situ juga kita sudah mencapai mutmainnah. Nafsu yang seronok, yang tenteram, yang tidak keluh kesah lagi dengan nikmat-nikmat Allah di atas muka bumi.